على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan baginya untuk mendapatkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Yang saya hormati Jawatan Kuasa Surau, pegawai-pegawai surau, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita meneruskan lagi kuliah maghrib dengan menggunakan kitab Tafsir Jalalain, Juzuk Amma, juzuk yang ke-30, juzuk yang terakhir di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita membaca pada ayat atau pada surah yang seterusnya, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para alim, ulama, dan tak lupa juga kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kita buka kitab Tafsir Jalalain, Juzuk Amma. InsyaAllah malam ni kita sambung pada muka surat yang keberapa malam ni? 158. InsyaAllah malam ni kita akan membaca surah Al-A'la. Surah Al-A'la daripada ayat 14 hinggalah ke ayat 19. Okey, ikut saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Pada awalnya kita telah pun membaca surah Fatihah, kemudian diikuti dengan suratul A'la daripada ayat 14 hinggalah ke ayat 19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, meredai, merahmati kita semua dan ditempatkan kita semua di kalangan orang-orang yang soleh di dalam syurganya, insya-Allah. Dengan sebab kita membaca kalamullah pada malam ini. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kita dah masuk pada makra' yang ketiga. Perenggan yang ketiga dalam suratul A'la, yang disusun oleh ulama tafsir Al-Syekh Jalaluddin As-Sayuti bersama dengan Al-Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalalain. Dua ulama tafsir, Syekh Jalalain, menyusun pada perenggan yang ketiga daripada ayat 14 hinggalah ke ayat 19. Dan perenggan yang ketiga ni juga tuan-tuan, perenggan yang terakhir dalam suratul A'la. Perenggan yang terakhir dalam suratul A'la. Ulama tafsir Al-Syekh Jalalain membahagikan dalam suratul A'la ini 3 perenggan. Pada bulan-bulan yang lepas kita dah baca pada perenggan yang pertama daripada ayat 1 hinggalah ke ayat 8. Kemudian bersambung pada perenggan yang kedua daripada ayat 9 hinggalah ke ayat 13. Dan malam ni bersambung perenggan yang terakhir daripada ayat 14 hinggalah ke ayat 19. Keseluruhan suratul A'la ada 19 ayat. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca suratul A'la. Persoalannya, adakah kita menghayati tafsir dalam suratul A'la ini, tafsiran, penghuraian, penghayatan kita. Kita ulang kaji balik, murajaah kembali. Al-A'la ialah salah satu sifatullah yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga Asmaul Husna, nama-nama yang mulia, yang baik, husna, nama-nama yang baik, nama-nama Allah. 99 Asmaul Husna. Adakah kita semua menghafal 99 Asmaul Husna tu? Saya sendiri pun tak ingat semua. Separuh je. Mungkin 20 nama, 30 nama. Kalau tuan-tuan yang ingat semua, tahniah. Hebat. Ada tak nama-nama Asmaul Husna kita lekatkan di rumah kita? Untuk kita sentiasa melihatnya. Untuk sentiasa kita membacanya. Ada sekarang tuan. Orang buat bentuk apa tu? Macam khat. Macam kita sebut khat yang melekat di dinding ni, cantik. Ada orang lekat kat rumah. Oh, tak apalah lekat. Macam ni kita banyak letak ayat Quran. Lekat di dinding masjid. Bukan saja di dinding masjid. Biasa di rumah kita
Ya, ada kalimah Allah dan juga Muhammad. Jangan tinggal kalimah. Dan ada orang letak 3 kul dekat dinding. Ada orang letak ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ada orang letak ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jarang kita tengok orang letak Asmaul Husna. 99 nama Allah. Bukan saja membesarkan nama Allah, kalau kita bernasyid, kita dengar Man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Start daripada situ. Huwar rahman, ar-rahman. Ar-rahman, ar-rahim. Start situ. Ar-rahman apa dia? Bukan saja nama Allah, sifat yang ada pada Allah itu apa? Maha pengasih. Ar-rahim, maha penyayang. Al-malikul Quddus As-salam Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwir Ghafarul Qahar. Apa dia Al-Qahar? Kan kita baca dengar kunut nazilah kan, Ya Qahar, Ya Aziz, Ya Jabbar. Nama-nama Allah dan juga sifat yang ada pada Allah. Beruntunglah kita, bukan saja kita membaca, kita menghafal, kita juga faham maksud. Tu kita ngaji suratul A'la tu. Suratul A'la mensucikan Allah. Ya Qahar yang maha memaksa. Ya Aziz yang maha agung. Setiap tu ada maksudnya. A'la maha tinggi. Yang maha tinggi. Tuan-tuan, antara kita nak lapang rezeki, mudahkan segala urusan kita ni, hafal Asmaul Husna. Tak sampai 10 minit pun kita baca. Baca selalu, lama-lama ingat lah. Macam kita baca surah Mulk lah. Baca selalu setiap malam. Lama-lama ingat lah, melekat. Tu kita ngaji suratul A'la, meninggikan Allah. Ni ulang kaji balik. Perintah Allah wajib pada kita. Ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih. Kita bertasbih, subhanallah, mensucikan Allah. Jangan tinggal 4 ta ni. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Hari ini dah masuk 2 Zulhijjah malam ni. Tadi 1 Zulhijjah. Dalil 10 Zulhijjah ni yang kita kena tingkatkan amalan, antaranya kita kena banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Dalilnya ada disebut dalam suratul Fajr. Nanti kita akan jumpa akan datang. Wal Fajr, demi waktu fajar. Walayalin ash, ayat kedua. Dan 10 malam. Walayal, malam, ashri 10. 10 malam Zulhijjah tu, kita hidupkan dengan banyakkan bertasbih, bertahmid sehinggalah ke 10 Zulhijjah. Ada yang dah berpuasa. Ada yang dah mula menjaga tata tertib bagi yang nak berkorban. Apa dia? Dilarang memotong kuku, cukur, rambut dan sebagainya. Bagi yang nak menjalankan. Adakah dilarang tu dilarang haram? Tak. Itu untuk kita menjaga. Dalam kita nak menjalankan ibadah korban. Ada di antara kita, surau ni mungkin ada kot. Ya. Berapa ekor? 6. Ada yang masuk korban tu, kena tingkatkan amalan 10 hari ni. Walayalin ash. Dalam surah tu. Okey, baik. Malam ni kita masuk. Allah Ta'ala kata, berjayalah. Qad aflaha. Perkataan qad aflaha. Perkataan falah, berjaya. Tiap-tiap hari kita dengar. Wajib kita dengar ni telinga kita kena pasang. Azan, masuk azan tu dengar.
Uzunun. Uzunun tu telinga. Mendengar. Telinga ni, dia perkataan azan. Uzunun. Telinga. Apa fungsi telinga ni? Dengar. Banyakkan dengar benda baik. Yang paling baik yang patut kita dengar apa dia? Azan. Jangan kita elak daripada mendengar azan. Awal subuh dah dengar azan dah. Hayya 'alal falah. Tu antara ayat-ayat dalam azan. Falah ni perkataan aflah. Qad aflah, falah. Marilah menuju kejayaan, berjaya. Falah ni berjaya. Kejayaan bagi seseorang Muslim, mukmin, bagi seseorang manusia yang beriman pada Allah ini, ialah mendapat syurga Allah. Ni kejayaan. Ya betul, kita nak berjaya dunia dan akhirat. Berjaya segi kerja kita. Ada orang berjaya kat dunia je. Pangkat dia, apa lagi, harta dia, ilmu dia berjaya. Tapi di dunia je, di akhirat tak diterima. Allahu Akbar. Ni kata kaya di dunia. Nanti kita akan jumpa ayat dalam ni. Hebat di dunia, muflis di akhirat. Kaya lawan dia muflis. Dia kejar dunia. Nanti kita akan jumpa ayat. Jadi ini orang yang berjaya yang bagaimana? Tuan-tuan buka surah Mukminun. Disebut situ kategori orang yang berjaya. Ini salah satu juga yang kita baca malam ni. Surah Mukminun daripada ayat 1 hingga 10. Qad aflahal mu'minun, ayat pertama. Berjayalah orang beriman. Macam mana yang kata berjaya orang beriman tu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tuan-tuan tengok, ciri-ciri tu ada tak pada kita? Pertama, solat, nampak tu? Ibadah yang utama. Apa yang tuan-tuan faham khusyuk? Adakah tuan-tuan faham khusyuk ni fokus? Tak. Maksud dia, tuan-tuan bila tak solat tu, tuan-tuan rasa takut. Bila tak buat tu, khusyuk. Bila kita melakukan solat pula, kita rasa hinanya diri kita. Tu masuk khusyuk. Kita tunduk. Ini tak ada rasa apa pun. Masuk surau, masuk masjid, rumah Allah, boleh fikir lagi hal dunia. Nanti dia sebut ni, kita baca ayat. Masih lagi membesarkan hal dunia. Masih lagi bermegah dengan hal dunia. Contoh, potong sawit ini berapa tan? Sembang lagi dalam ruang solat. Salah ke Ustaz? Tak salah tapi tak sesuai. Kita tu kata khusyuk tadi. Ada ramai di antara kita minta maaf sebut. Tak faham khusyuk tu. Khusyuk tu rasa takut, rasa hina. Tengok rumah Allah. Dia nak terkencing walaupun bukan waktu solat. Tapi dia hormat rumah Allah, dia buang air kecil. Dia buat solat sunat tahiyatul masjid. Surau tak ada. Surau tak ada lah. Yang ada pada masjid je, solat sunat. Dia rasa tahiyatul tu maksud apa? Menghormati rumah Allah, solat sunat. Ni tak ada buang air tu belah. Tak ada rasa khusyuk. Baiklah, kalau rasa segan dengan rumah Allah, baiklah buang air kecil di tempat lain. Banyak tempat yang buang air kecil. Tanah Sawam pun banyak. Apa tu, sesi minyak pun ada. Tak payah solat sunat tahiyatul. Nampak tu, sampai tara macam tu. Kita nak hormat rumah Allah. Solat sunat tahiyatul tu bila-bila masa. Surau tak ada lah. Tu beza surau dengan masjid. Istimewaan masjid banyak. Masjid ada iktikaf. Surau tak ada iktikaf. Tuan-tuan jangan memandai pula. Nawaitul iktikaf fi surau. Fi musalla hazihi. Nawaitul i'tikaf fi hadhihi musalla. Tak ada boleh. Tak ada. Adakah i'tikaf ni? Masjid dia tuan-tuan. Jangan baca ni. Ni kat masjid. Ni bukan masjid. Ni surau. Itu sebab kami di Jabatan Agama ada taraf-tarafkan beberapa tempat. Tempat tuan-tuan pernah jadi surau diri Jumaat. Sekarang dah jatuh, turun balik. Dah tarik balik taraf. Pernah kan? Sekarang ni ada musalla ta'adud Jumaat pula. Kami ketengahkan tu. Musalla ta'adud Jumaat ni macam mana? Saja kongsi dengan tuan-tuan. Seperti institusi pengajian. Sekolah menengah teknik, MRSM, tu institusi. Tanah tu dia tak wakaf ke Majlis Agama Islam. Yang mana wakaf, kita istilahkan surau ta'adud Jumaat.
ataupun surau diri Jumaat. Okey, baik tuan saja perkongsian tu. Jadi nak sebut tadi apa dia? Berjaya nak sebut pasal solat tadi. Khusyuknya seorang tu solat, awal lagi dia dah berdoa bila masuk di rumah Allah. Dia rasa takut. Bila duduk di rumah Allah, dia berniat i'tikaf dan dia memperbanyakkan zikrullah. Itu tujuan kita mengaji suratul A'la. Itu yang kedua, ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri orang beriman, dia jauhkan diri daripada benda-benda lara. Kita boleh muhasabah. Kalau kita ni banyak dengar lagu, benda-benda yang lalai. Ada orang dia suka berzikir. Zikir ni sebut apa dia? Du jamilah. Asyik tu je. Du jamilah. Isteri dia bukan nama Jamilah. Isteri dia nama Rokiah. Contoh. Yang tu je dia ulang. Tak ada faedah pun. Minta maaf sebut. Isteri dia pun Isteri dia pun marah. Bang, nama saya Rokiah, kenapa abang? Abang sajalah abang suka dengar lagu ni. Du tak ada apa faedah. Du. Itu je dia boleh tahu ulang. Rangkap lain dia tak tahu. Sedap dengar. Ni benda-benda ni, minta maaf tuan-tuan, boleh menambahkan kekotoran dalam hati kita, jiwa kita. Kalau banyak benda-benda lalai, tengok benda lara, dengar benda lara, pergi program lara, pergi pesta air, benda-benda lara, campur gaul bebas, benda-benda lara. Jauhkan daripada benda lara. Jika boleh, bukan kurangkan, tolak langsung. Lebihkan benda-benda baik, manfaat. Apa dia ni? Duduk dalam kuliah. Apa dia? Tengok Quran. Apa dia? Berzikir. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa lagi? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Daripada kita duduk menyanyi, mendengar. Betul tak nafikan. Kadang-kadang kita ada benda tu, kita nak dengar juga. Ada orang kata dia dengar lagu ni menenangkan jiwa dia. Tak betul. Bagi saya tak betul. Dia dengar muzik macam ni, rasa tak. Bagi saya, dia jauh daripada kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Itu sebab ayat kita baca, ya. Hari itu kita baca wa yatajannabuhal ashqa dalam surah A'la ayat ke-17. Ya. Ayat yang ke-11. Ayat ke-11. Wa yatajannabuhal ashqa. Dijauhkan orang ni daripada kasih sayang Allah. Rahmat lawan dia laknat. Ashqa ni maksud dia hidup dalam sengsara. Hidup dalam sengsara, sengsara dia hidup dengan maksiat. Tu kata sengsara. Bergelumbang dengan maksiat. Ni golongan yang dilaknat sentiasa hidup dengan maksiat, dengan lara, dia suka benda lara. Ini ciri yang ketiga. Kejayaan bagi orang kedua. Pertama tadi khusyuk, kedua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang ketiga apa dia? Ciri yang berjaya dalam surah Mukminun. Dia menjaga zakat. Tu kita baca tadi. Tazakka, mensucikan jiwa dia. Kita baca ayat tadi, ayat 14 tadi. Berjayalah barang siapa yang mensucikan jiwa dia. Siapa nak bersihkan jiwa dia, kehidupan dia kena menunaikan zakat. Mengeluarkan hasil daripada harta benda dia. Ni ada yang kita cakap, ada yang kita bersembang, kita kata, saya tak cukup haul lagi. Tak cukup hisap lagi. Nak keluarkan zakat. Sampai bila nak cukup? Jadi tuan-tuan, kalau simpanan kita dalam ASB dah sampai belas-belas ribu. Kalau kita keliru cara nak keluarkan zakat ni, nak juga bagi zakat. Kita rasa mampu nak berzakat. Sebab berzakat ni, tujuan berzakat, ada orang faham? Bagi orang fakir miskin. Beri. Tak. Ada orang zakat harta benda. Emas dan sebagainya. Bendang, pertanian. Zakat duit. Jadi tuan-tuan, zakat gaji, potongan daripada gaji, boleh. Siapa yang masih lagi bergaji, pergi ke Baitul Mal, dekat je hamba. Sebelah hospital. Kalau tuan-tuan tak tahu, macam mana nak zakat ni macam mana? Tujuan berzakat untuk membersihkan diri kita, dalaman, luaran dan juga harta kita. Nampak?
Itu zakat. Hebatnya orang berzakat ni. Wa aqimus salah, sambung. Wa atuz zakat. Nampak? Baru banyak Allah Ta'ala ulang. Itu perintah tuan. Tunaikan solat. Bukan solat je. Tak cukup solat. Tu solat tu hubungan dengan Allah. Wa aqimus salah. Hubungan dengan Allah. Okey, bagaimana hubungan sama manusia? Wa atuz zakah. Tu tuan. Adakah zakat tu tuan-tuan bagi pada Allah? Tak. Ni kita nak tolong manusia. Buat kerja Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu semua tolong Allah. Macam mana kita tolong Allah ni? Allah Ta'ala Maha berkuasa. Tuhan kita. Maksudnya kita buat kerja-kerja amal ini. Kerja-kerja kebaikan yang Allah Ta'ala suka. Jika kita tolong Allah, Allah Ta'ala akan tolong kita. Tu kita berzakat tu tadi. Membantu fakir miskin. Dan pada 8 asnaf tu kan. Dalam Quran yang disebut. Pada anak-anak yang nak sambung belajar. Fisabilillah. Pada mu'allaf yang baru memeluk Islam. Mu'allaf. Bukan mukallaf. Kita ni mukallaf. Apa dia mukallaf? Orang yang bertanggungjawab dengan dosa dan pahala. Baik dan buruk. Nak bersihkan dosa, bukan sahaja solat. Betul, tu ibadah yang pertama. Wa'atuz zakah, jangan tinggal. Kita ni tahu zakat fitrah je. Bila zakat fitrah? Bulan Ramadan. Time tu, kena buat ni. Seminggu awal dah bayar zakat. Time afdalnya masa bila zakat fitrah ni? Sebelum solat sunat hari raya. Betul? Hari raya pertama tu, hari raya Aidilfitri yang pertama tu, sebelum solat sunat tu, tu waktu yang afdal. Tapi tak berapa ramai yang takutlah nak terkejar-kejar lah kan. Ramai yang dah bayar awal. Kita faham yang tu je. Sekarang boleh buat potongan gaji. Ada kawan ni gaji dia 2,000 lebih je. Boleh ke saya nak buat potongan zakat? Boleh. Tak ada masalah. Dia nak membersihkan duit gaji dia, nak bagi berkat duit gaji. Tuan. Tu keberkatan dalam kita dapat gaji, dalam kita dapat hasil, apa-apa jua hasil dalam kehidupan kita ni. Bendang ke, sawit ke, emas ke dan sebagainya. Ada kiraan dia. Tuan-tuan boleh tanya Baitul Mal. Kalau nak kira, panjang cerita lah. Berjayalah nampak tu orang yang mensucikan jiwanya dengan menunaikan zakat dan sebagainya. Bukan saja dia berzikrullah, itu hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dia dengan manusia. Okay, macam mana tuan-tuan lagi nak sucikan jiwa ni? Tu ciri yang ketiga dalam surah Mukminun. Walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Ciri yang keempat, dia jaga maruah diri. Furuj, kemaluan. Bukan maksud maruah diri ni. Banyak tuan-tuan. Sekarang ni banyak orang tak jaga maruah diri. Baru ni kita dengar berita bersetubuh di dalam kereta. Ni berita yang terkini. Tuan-tuan boleh buka. Tengok. Bersetubuh dan dia mengaku bersalah. Pasangan laki perempuan ni belum berkahwin. Dia tak nak masuk penjara. Dia sanggup terima sebatan. Berapa sebatannya? Tuan-tuan baca tak berita tu? 4 sebatan. Kalau ikut hukum hudud, belum berkahwin 100 kali. Hukum hudud ni Allah Ta'ala sebut tuan-tuan dalam Quran. Tapi bukan mudah nak jatuh kan. Kena cari pak saksi yang adil. Walaupun dia buat pengakuan, kena bicara. Bukan senang-senang. Dan juga bagi yang dah berkahwin, kenapa? Berzina. Rejam sampai mampus. Rejam sampai mati. Yang main. Jijiknya. Penzinaan ini. Wala taqrabuz zina. Jangan kau menghampiri zina. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya padanya ada fahishah, perbuatan yang keji, lagi jijik. Fahishah. Jadi tuan-tuan nak sebut di sini, jaga kehormatan, kemaluan ini tadi, segi apa dia? Pergaulan bebas, segi aurat, tu dia. Tu baru kita dapat ciri-ciri yang dikatakan orang yang berjaya, ciri-ciri jiwa yang bersih, hati yang bersih. Nampak? Apa lagi disebut? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Saya nak kaitkan tadi dengan surah Mukminun dengan ayat yang kita baca. Sebab awal surah Mukminun tadi berbunyi qad aflaha, nampak? Qad aflahal mu'minun. Ayat kita baca tadi,
Qad aflaha man tazakka. Lebih kurang. Ciri orang berjaya ni, dia mensucikan jiwa dia, bersihkan diri dia dengan dia hubung baik dengan manusia. Saya nak sebut tadi, apa lagi kita nak jaga hubung baik hablum minan nas ni juga, iaitu dengan kita membersihkan tandas, surau dan juga masjid. Nampak? Ni antara CSR. Dia buat tu tak tunjuk pada mana-mana manusia. Waktu bila? Waktu duha. Waktu duha kan orang sibuk bekerja. Mana ada? Saya ronda waktu duha. Tugas saya buat penilaian hammam. Bagus juga saya pergi. Lawatan mengejut. Kalau beritahu jawatankuasa, demo dah prepare. Tapi ada juga jawatankuasa, ada siap. Adalah juga AJK. Kita tak ada, kita tak beritahu pun. Saya tak beritahu nak datang. Kebetulan mereka ada tengah bersihkan masjid. Waktu tu memang tak ada orang. Biasa saya pergi, sunyi. Ada sahabat saya dulu, Imam Kamarul, masa tu Intan. Kita nilai hammam ni, kita nilai tandas dan juga tempat wuduk. Tengoklah dia ada kategori dia. Dia ada kriteria catatan apa. Contoh ada pewangi tak dalam tandas. Jadi tuan-tuan, ada hamba Allah ni, dia bukan siap. Dia bukan jawatankuasa. Dan dia bukan ahli Korea di situ. Dia saja singgah. Ni kisah benar. Waktu duha, dia tengok tak ada orang. Dia cuci tandas. Dia dah beli, dah siap. Tandas masjid surau. Sebab masa itulah dia nak rasa dirinya hina di hadapan Allah. Bila mana dia buat perkara tu, orang datang pun tengok. Orang datang Zuhur tengok, siapa bersih tanda ni, elok wangi. Orang datang Maghrib, kesan daripada dia bersih tu, sampai ke malam tu, wangi lain lah. Sebelum ni kotor je, daripada ada orang datang tengok, lain, bersih pula ni tandas masjid ni, surau ni. Jadi dia dah dapat hablum minan nas, hubungan dia dah tunaikan. Hubungan dengan manusia dia dah bersihkan. Bukan saja diri dia, dia bersihkan rumah Allah dan juga jemaah pun suka, ahli Korea pun suka. Tanya siap, kamu buat ke? Siap kawan-kawan dia, perli dia lagi. Kamu bukan yang rajin, putih kamu ni buat. Siap tu kata apa? Teman pun tak tahu. Ngaku siap, teman. Minta maaf. Noja, siap Noja pun kata, tak tahu. Tu tuan-tuan minta maaf. Kelebihan khaddam. Minta maaf saya sebut. Jawatankuasa khaddam masjid. Penyelaras masjid khaddam. Walaupun dibayar gaji. Khaddam. Buat kerja-kerja rumah Allah ni. Khaddam masjid. Jawatankuasa, pegawai masjid, imam, bilal, syiah. Yang berkait dengan masjid ni. Pahalanya cukup besar di sisi Allah. Allah. Tambah pula lagi berat tugas dia. Cuci tandahnya apa semua berdepan dengan najis. Minta maaf sebut. Besar pahalanya di sisi Allah. Walaupun dibayar allowance. Tapi tetap dikatakan khaddam masjid. Minta maaf. Bunyi khaddam ni teruk sangat. Tapi tak. Inilah kelebihan. Allah Ta'ala pilih orang yang tertentu. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan yang saya tak ada kemahiran. Dan juga bolehlah, adalah. Tahulah nak mandikan jenazah ni. Hukum hakam apa semua. Nak orang kata berkafan tu. Tapi tak ada kemahiran sangat. Beruntunglah siapa yang boleh memandikan jenazah. Bukan senang tuan. Bila ada orang meninggal, dia panggil orang ni. Ni hebat orang yang mandikan jenazah. Begitu juga hal-hal masjid. Okey, baik tuan-tuan. Jadi disebut di sini apa dia? Yang tadi, mereka juga mengingati, menyebut nama Tuhan dan juga fasalla sembahyang. Ni orang yang jiwanya, yang kata rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Disebut rajulun tu laki, tak sebut perempuan. Minta maaf kawan ibu. Lelaki afdalnya di masjid dan di surau. Di ruang utama solat masjid dan surau ini. Sebaiknya bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan, afdalnya di rumah. Di mana? Di bilik kamar bersama suaminya. Tu. Bilik kamar tu lah, bilik tidur dia tu. Tempat ada suami tu sekali. Tu bagi orang perempuan. Bukan di ruang tamu sambil tengok
cekera ramah bukan. Bukan di dapur sambil masak kek. Dekat oven, tunggu oven tu kan. Tunggu masak. Tak ada, bukan. Sebab saya pernah nampak kadang saudara mara kita meniaga Allah kat situ semayang dekat dapur. Memanglah dia nak meniaga berjual, tapi sebaiknya bagi orang perempuan ni di dalam bilik kamar. Takutlah siapa-siapa datang. Terpandang pula aurat, ya. Kita tak jangka kan. Kawan apa, suami bawa kawan ke apa, sepupu ke. Okey, baik tuan-tuan. Nak sebut di sini apa dia tadi? Bagi orang yang suka menyebut berzikrullah, bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertahlil la ilaha illallah, bertakbir Allahu akbar, beristighfar astaghfirullahalazim, berselawat. Mereka ini juga orang yang suka solat, suka menjaga solat di awal waktu, fasal. Dan malangnya pada golongan, nampak ni, bahkan orang yang melebihkan kehidupan dunia, nampak tu, bal tu siru, rugilah bagi golongan yang melebihkan hal dunia. Tu sirunal hayatad dunya. Lawan dia apa dia? Dunia lawan dia apa tuan-tuan? Tu ayat seterusnya. Akhirat. Ni dalil tuan-tuan. Yang kata lebihkan hal dunia, lebihkan hal akhirat, kurangkan hal dunia. Ni dalil. Ini antara. Ada lagi dalil lain tuan-tuan. Lebihkan hal akhirat, kurangkan hal dunia. Apa dalil lain? Ini apa, kalamullah sangat tinggi. Sastera kalamullah ni, balaghah ayat Quran. Tuan-tuan dengar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falyadhaku qalila walyabku katsira. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan cari ayat ke berapa? Surah apa? Falyadhaku, Allah Taala sebut. Falyadhaku, ketawa, qalila, kena sikit. Falyadhaku lawan dia apa? Ketawa tadi lawan apa tuan-tuan? Ketawa lawan menangis. Sedikit lawan apa tuan-tuan? Sedikit lawan banyak. Macam tadilah. Dunia lawan dia apa? Akhirat. Jangan kata ketawa, lawan dia apa? Tak ketawa. Senang sangat. Gembira lawan dia apa? Tak gembira. Gembira lawan dia duka cita. Bahagia lawan dia derita. Macam tu lah bos, sedap. Malas lawan dia tak malas. Senang jawapan. Malas lawan dia rajin. Tu sajalah. Dalam Quran tuan-tuan, banyak perkataan berlawanan. Allah Ta'ala sebut tadi, ketawa kena banyak, ketawa kena sikit, falyadhaku qalila. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala perintahkan, ketawa kena sikit, qalila. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ketawa ini membawa kita kepada kelekaan, kelalaian, keseronokan hal dunia. Mana ada orang ketawa dengar benda Quran, dengar Quran ketawa? Tak betul. Itu minta maaf tuan-tuan, kalau ceramah kuliah banyak sangat gelak ketawa dalam masjid pula tu, dalam surau. Tak sesuai tuan-tuan. Sebab kuliah agama ni, tanyalah tok guru mana-mana. Saya tak tahulah kalau tok guru tu jawab sebalik. Dia kata kuliah memang kena ketawa. 5 ha. Mana ada? Itu rancangan yang melalaikan. 5 ha, 4 ha, ketawa. Nabi pun, itu tadi ayat Quran, Nabi pun melarang. Ketawa yang berlebihan, ketawa terbahak-bahak. Yang menyebabkan kita lupa dengan kematian. Nabi menegur para sahabat. Jangan ketawa lebih-lebih. Sebab ketawa yang lebih ni, kita seronok dengan hal-hal dunia. Ketawa lebih, pangkat naik. Ketawa lebih, harta bertambah. Ketawa lebih, duit masyuk. Macam-macam kita ketawa. Ketawa lebih dengar cerita-cerita yang lawak, lucu, yang hal-hal dunia. Allah Ta'ala kata, kurangkan falyadhaku qalila. Ketawa sedikit. Lawan ketawa, walyabku, menangis. Nampak? Menangis kena banyak.
Bila kita menangis, mengenangkan dosa-dosa kita yang terdahulu, tu kita menangis. Dosa kita zaman jahiliah, kita zaman remaja dulu, kita ni ketua gangster, pukul orang, kaki skodeng, kaki kacau orang, kaki scammer ke mana tu kita tahu. Zaman kita jahiliah dulu. Tapi jangan cerita keburukan kita. Cuma kita mengenangkan, kita insaf. Fikir dosa kita ni banyak. Tu dia tuan-tuan. Dan juga kita insafkan diri kita. Menangis. Kematian makin mendekat. Tu. Tuan-tuan tengok, kita meningkat umur, makin kita bertenaga ke, minta maaf sebut. Walaupun kita nampak sihat, boleh bawa kereta, boleh bawa motor. Orang tanya kita apa rahsia, bertenaga. Kita jaga solat subuh, kita bangun awal, kita kata rahsia. Tapi adakah tenaga yang kita kata nampak sihat, cergas tu sama dengan umur kita 20-an tu? Sama ke tak? Tak sama. Minta maaf sebut. Dia makin lama makin berkurang. Tak ada. Makin lama 70, 80, lagi kuat, 90, lagi kuat. Tak ada. Lari kita jogging juga. Kita brisk walk juga. Tapi tak sama macam. Mungkin brisk walk dalam 100 meter je. Tak sama macam dulu. Dulu umur kita 30-an, 40-an. Boleh 10 km. Jauh, 10 lah. 5 km. Sini ke Pekan Teluk Intan boleh. Brisk walk. Cuba sekarang, boleh tak? Try tengok. Saya nak brisk walk sampai Gulam Rasul je. Tak lah. Tu doktor marah. Boleh nak brisk walk, tak payahlah sampai. Pakcik nak sampai ke Teluk Intan. Itu mencari maut namanya penyakit. Tuan-tuan, tak boleh. Betul. Nak jogging, tahap umur tu kena jaga. Nak main badminton, ni bahaya juga. Malam-malam main kadang. Tu kena serangan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tumbang. Hati-hati tuan-tuan, nak bersenam hati-hati. Dia ada umur peringkat dah warga emas ni, minta maaf tu usia 40-an, 50-an, dia ada teknik senaman. Tak sama kan, jangan samakan. Anak muda ni 30, pum. Dulu saya macam ni dulu ni. Meh lawan tengok. Jangan tuan. Tak sama. Walaupun dulu kita hebat je. Kita boleh smash. Kita boleh kejar bola. Jangan paksa. Tumpah. Tu berapa ramai saya tengok. Sahabat. Kawan-kawan. 40 lebih. Ada yang 50 lebih. Dah. Tumbang. Ada yang tumbang. Terus jalan, ada yang di ICU. Dan di hospital. Dia tak boleh lama. Dia kena slow-slow je. Nak derai-derai, nak lawan Lee Chong Wei. nak beria lah orang kata. Semangat sangat. Ada dapat piala Thomas? Tak ada pun. Main kampung ni pun. Sekadar nak keluar peluh. Tuan-tuan, tu ada peringkat. Tu nak sebut di sini. Kita ni, ada orang sebut akhir zaman ni. Saya ada kaitan dengan ayat ni. Akhir zaman ni tuan-tuan. Saya tertarik baru ni saya tengok dalam Facebook dalam ni. Saya nak kongsi dengan tuan. Tuan-tuan perasan tak? Akhir zaman ni, malam-malam jogging, brisk walk. Ada pertandingan pula. Tak salah pun, betul nak sihat tu. Sampai paginya awal pukul 3, 4. Tapi malangnya, jogging dunia, lari dunia, akhirat ditinggalkan. Boleh faham? Ni nak kait dengan ayat. Lebihkan, sanggup jogging. Letih lari, macam-macam gaya lari. Dengan aurat satu hal. Seluar ketatnya apanya. Pasal apa? Nak bagi ringan. Senang. Wallahualam. Macamlah seluar panjang tutup. Tak ringan kot. Tak tahulah. Okay, kalau lagi nipis. Lagi senang lah kot. Berpeluh tu apa. Kalau ni rasa rimeh lah kot. Mungkin lah kot. Senang. Tapi tak apa. Tak ada masalah pun. Janji tutup aurat. Pada masa yang sama. Kejarlah akhirat subuh tu. Dalam masa yang sama, bangunlah qiyamul lail. Ni jadi trend tu kan? Trend, saya baca. Dia nak kongsi. Jadi trend, jadi budaya ya, trend ni. Dah jadi macam tu pula. Kedua, tiga, okey.
Kita beli suara jogging. Tapi masjid tak pergi. Mungkin dia solat. Tapi kalau boleh, kita lebihkan akhirat. Tak ada kata seimbang, tak ada. Okey, katalah hari ni buat brisk walk jogging. Terus ke masjid. Semangat. Surau. Boleh hancurkan. Taman pun nak buat pukul 4 pagi. Brisk walk semua. Terus masjid surau. Jemaah. Okey, malam esoknya pula, kita tukar pula qiyamul lail. Lepas subuh berjemaah, kita buat fun walk. Fun walk, betul fun walk. Lari suka-suka, fun tu suka-suka. Baru ni semalam kita buat di Masjid Jami' Sungkai. Alhamdulillah subuh berjemaah, tazkirah, kuliah subuh. Bersama dengan pejabat kesihatan, joint venture di Masjid Jami' Sungkai semalam. Lepas habis tu, lebih kurang 7.30 dah habis kuliah subuh. Dengan pakaian tu lah. Kalau jubah-jubah lah, kain blekat lah. Lari jalan. Boleh hancur kan. Ada setengah masjid pun yang tu. Lepas kuliah subuh. Dah lepas jalan tu, makan pula. Makan pun berpada lah. Ni kadang lepas jogging semua, dia tibai mi kari pula dah. Nasi lemak macam-macam lauk pula dah. Jadi tuan-tuan boleh, saya percaya masjid ada buat kot kan. Lepas tu bersenam. Pakai kain blekat ni tu. Buat senaman. Ada setengah masjid tiap-tiap kali lepas subuh, lepas kuliah subuh, ada setengah masjid belah Kedah sana ada. Mungkin di Perak pun ada. Terus buat senaman. Nak buat tai chi ke apa, senaman aerobik. Dengan pakaian baju Melayu dengan kain blekat. Ataupun fun walk. Brisk walk ke, jalan pusing kejap. Ajak jemaah. Okay, jom join. Kita berjalan tu, singgah ke, lepas tu singgah warung. Siapa nak taja makan pagi tu. Okay, baik tuan-tuan. Ini disebut dalam kita mengejar dunia, tapi kita kena lebihkan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan lagi 2 ayat. Sesungguhnya ada lembaran-lembaran yang terawal. Inna hadza lafis sufil ula. Tercatat lembaran daripada dahulu. Lembaran-lembaran pada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Apa dia? Kitab-kitab terdahulu dah ada pada awal lah. Suhuf. Suhuf ni nama-nama kitab juga. Seangkatan dengan nama kitab. Kitab bahasa Arab. Kitabun. Maksud dalam bahasa Melayu, buku. Buku, di buku kan. Buku catatan, buku. Kitab. Dan Arab juga sebut, seerti dengan kitab ni, suhuf. Suhuf. Boleh juga kita panggil Al-Quran ini, nama-nama Al-Quran, Mashaf. Mashaf. Ataupun kita sebut nama-nama Quran, Nur. Nama Quran ni banyak. Nur, cahaya. Az-Zikru, peringatan. Nama Quran. Mashaf, suhuf. Jadi nak sebut sini, suhuf bagi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa dibawa kepada umat Nabi Musa. Ini apa nama umat Nabi Musa? Bani Israel. Iaitu suhuf yang bernama Taurat. Ada berapa suhuf yang kita kena tahu dan kita wajib beriman? Ada berapa tuan-tuan? Suhuf, kitab. Ada berapa kitab? Taurat, Injil, Zabur, satu lagi Quran. Tu wajib kita beriman dengan Quran. Bila kita sebut wajib, kita kena baca tuan-tuan. Bila tak baca, berdosa. Tuan-tuan kata beriman. Beriman dengan apa? Kita takkan beriman dengan Taurat. Tak ada dah. Siapa cakap beriman dengan Taurat, sesat. Siapa cakap beriman dengan Injil, sesat. Kita hanya boleh beriman dengan Al-Quran. Yang tu kita tahu je. Macam ni kita tahu. Ada suhuf selain daripada Quran. Tapi yang wajib yang kita kena baca ialah baca Quran. Dan kita menghayati isi kandungan Al-Quran. Dan akhirnya kita kena buat apa tuan-tuan? Lepas kita menghayati, kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, itu sebab kita mengaji suratul A'la. Untuk akhirnya apa dia? Kita kena banyakkan amalan. Berzikrullah. Untuk mensucikan diri kita. Dan mudah-mudahan mendatangkan ketenangan.
Ubat mujarab, yang paling mujarab, ketenangan dalam hidup, ialah dengan kita berzikrullah. Sikit lagi tuan-tuan, akhir ni kan, akhir-akhir ni, banyak kes yang luar biasa kan. Orang bercakap. Tuan-tuan tengoklah. Sebelum ni dengar kes. Kerat kepala orang, bunuh. Kerat kepala bukan orang lain, mak ayah dia. Awal hari raya itu, kat Sungai Petani. Lepas tu dengar pula tikam. Pelajar kan. Sama-sama pelajar, dua-dua pelajar, lelaki perempuan. Sebab dia takut. Kronologi kes, sebab dia tikam tu, dia takut perempuan tu report nanti ada cubaan merogol. Punca sebab apa? Pelajar tu jadi macam tu, pelajar lelaki tu. Kita takut ya tuan-tuan, kita ada anak yang makin meningkat dewasa. Banyak melayari video lucah. Bila cek, bila tangkap satu orang suspek ke, habis semua cek tuan, handphone, apa sajalah, dia punya kad dia, kad kewangan dia, apa semua, kenderaan dia, kantoi, dekat kenderaan dia ada kesan darah yang banyak kan. Yang membunuh tu, Allahu Akbar. Ni kita dengar pula tikam lagi. Saya nak sebut apa dia? Akhir ni, nak kait dengan ayat ni kita baca, akhir ni kita banyak orang kata apa, banyak orang jadi gila. Akhir orang jadi gila, orang kemurungan, orang emosi, orang stres, tekanan bunuh diri, terjun Jambatan Pulau Pinang. Kemudian emosi, kemudian marah-marah. Sebab apa tuan-tuan? Fikiran, hatinya, hidupnya, dorongan dia lebihkan hal dunia. Siapa yang lebihkan hal dunia, fikir nak dapat perempuan tu, hal dunia lah. Macam mana nak teka perempuan, tak dapat. Nak dapatkan pangkat tu, nak dapatkan harta tu, nak dapatkan duit. Jadi tuan-tuan, lebihkan diri kita dengan hal akhirat. Ubat untuk semua itu tadi, tekanan, memang kita akan hadapi masalah ujian. Ubat semua tu, tekanan, emosi, ya, kemurungan. Jangan jadi gila sudah. Gila habis lah. Ubatnya dengan kita berzikrullah. Tu kita ngaji Suratul A'la. Wallahu a'lam. Terima kasih ke atas segala perhatian. Maaf segala kekurangan dalam penyampaian saya. Jika ada menyentuh mana-mana pihak, saya mohon ribuan kemaafan. Minta nasihat daripada tuan-tuan semua kepada saya yang lemah. Minta teguran, minta bimbingan. Minta tunjuk ajar daripada tuan-tuan semua kepada saya yang lemah. Nampak saya di luar sana buat benda tak elok, buat perkara tak baik. Tuan-tuan tegurlah saya, nasihatilah saya. Yang mana saya boleh bantu, saya bantu. Kita bantu satu sama lain. Kita tangguhkan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami tentang ilmu agamamu ya Allah. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu ibadah, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu sirah. Ilmu mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Seterusnya kami mengamalkan segala kebaikan, ilmu-ilmu yang telah kami pelajari tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kefahaman seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kami mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih kami, memberi syafaat kepada kami, termasuk di dalam kumpulannya, termasuk di dalam kelompoknya, sekaligus mendapat syurga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.